Macam mana nak elakkan hati ni sentiasa berfikir benda negatif, benda buruk. Dalam Sahih Muslim, Nabi ada ajak satu doa berkaitan dengan cuci hati. Hadis sahih. Tuan-tuan pegang tangan di sini kan. Yang ni daripada saya lah. Lepas tu tuan-tuan sebut doa Nabi tersebut untuk jaga hati, cuci hati, pelihara hati, serah hati kepada Allah. Iaitu doa dia, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kau beri ketakwaan kepada hati ni. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, cucilah hati ni. Sesungguhnya engkau yang paling baik mencuci hati, sebaik-baik yang mencuci hati. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah tuan dan pemilik kepada hati ni. Kau yang cipta hati ni, kau yang tahu sifat hati ni. Kita serah hati kita kepada Allah. Kita minta Allah cuci, kita minta Allah bagi takwa ke hati kita. Kemudian kita serah hati ni kepada Allah. InsyaAllah hati yang penuh dengan ketakwaan dicuci oleh Allah itu akan sentiasa memikirkan perkara yang baik, positif untuk dunia dan akhirat kita. Walhamdulillahirabbil alamin.